Berapa top speed dia boleh pergi? Okey, untuk motor ni saya memang niat tak nak laju sangat. Okey. Cerita sikit motor dekat depan abang ni. Motor apa ni bang? Okey, ini adalah motor EV daripada Ziho AE4. Kapasiti bateri dia 72 volt, 27H. So dia tak boleh jauh lah. Dia maksimum pun rasa dalam 60 kilo lah. Selalunya motor EV ni banyak orang modify motor-motor Jadiah ni. Tapi kenapa abang memilih untuk modify motor ni? Kita nak cari pembaruan lah. Sebab kita tak nak dekat situ je. So bila datang motor ni, kita cuba. Apa yang kita cuba berjaya. Kita nak bagi motor EV ni bagi range jalan jauh dan keselesaan sangat penting lah. So motor ni dia lah yang akan dapat apa yang kita nak. Apa modifikasi yang dah dibuat? Kalau saya main konsep, memang saya akan buat double disc lah. Okey. So double disc ni untuk cover dengan kelajuan kita buat dah. So bila motor tu laju, brake pun main peranan lah. Upgrade hub belakang. Standard dia dalam 2000 watt. So kita upgrade 4000 watt untuk dapatkan lebih laju dan lebih ketahanan lah untuk jaga masa panjang. So untuk bateri dan controller, kita upgrade juga. Sebab bateri kalau kita tak upgrade, tak akan datang power kat mana-mana. Sebab tenaga EV ni datang daripada bateri. So controller ni akan kawal api, current yang akan bagi dekat hub belakang. So tiga komponen ni sangat penting dan diorang masih berkawan. Kalau ada yang tak ngam, dia tak jadi. Untuk motor Ziho ni, saya ada bawa masuk bateri minima, jarak dia 160 km. Okey. Maksimum dia 300 plus km. Jauh. So untuk Ziho ni saja yang boleh muat bateri yang besar. Untuk yang model lain tak dapat masuk sebesar tu. Okey, ini untuk coolant lah. Dia sejukkan controller. So bila kita jalan jauh, kita maintain speed, dia controller ni akan panas lah. So ini yang akan membantu dia bagi sejuk. Dan benda ni wajib lah untuk mana-mana yang nak jalan jauh atau untuk daily. Wajib dia kena ada. Okey, tadi off record kita sembang, Roy dia cakap nak modify motor ni dia macam ada susah sikit lah berbanding motor EV yang lain. Kenapa tu? Okey, untuk motor ni kalau takkan nak double disc, nak masuk swing arm, single arm ke apa, insyaAllah kita boleh buat lah. Tapi untuk wiring motor ni sangat-sangat rumit. Bila kita tukar bateri, bacaan peratus bateri dekat meter tu dia nak baca daripada BMS. Okey. Dia bukan nak baca daripada voltage. Dia leceh kat situ, antara salah satu dia lah. Berapa top speed dia boleh pergi? Okey, untuk motor ni saya memang niat tak nak laju sangat. Okey. Saya cut off-kan dia sampai 15 GPS. Dia kata kita buka dia paling maksimum pun dia boleh pergi 17, maksimum pun mungkin 18 bonus lah. Okey, so apa lagi next project untuk motor ni? Untuk motor ni dia sebenarnya banyak sangat aksesori jual dekat China. Kita nak cari sesuatu yang lain daripada aksesori yang diorang jual kat sana. Okey. So kita tengah cari dia apa yang boleh buat. Harga standard yang jual kat kedai berapa harga motor ni? Ada kedai sebelum rebate kerajaan dia harga dalam 7,000 atau bawah pada 7,000. Selepas rebate ada yang jual 4,000 lebih, 3,900 ke 4,600 lah untuk masa sekarang ni yang kedai ada. Berapa anggaran kos dia kalau nak buat jadi sebiji macam ni? Kos dia agak kasar sebenarnya. Antara paling mahal adalah bateri dah. Okey. Lagi range lagi jauh, lagi mahal harga dia. Harganya atas daripada 10 lah. Atas daripada 10? Atas daripada 10. Dan kita nak buat harga bawah daripada 10 pun boleh. Kita tengok pada aksesori dan bateri. Boleh start ke motor ni? Okey, dia motor ni dia pakai NFC. Okey. So kita touch dekat skrin dan dia boleh run lah. Macam biasa. Dia tak ada bunyi, so macam tu je lah dia.